Ada seorang ibu ni, dia selalu jumpa Dr. Mulam sebelum dia mengandung. Lepas tu waktu dia melahirkan. Tapi waktu dia nak lahirkan anak tu, dia tak sempat nak masuk kelas bersalin. Tak sempat. So dia tak dapat knowledge tu. Kemudian bila dia balik daripada hospital tu, Dr. Mulam tanya lah, macam mana bersalin tu? Okey tak? Doktor, takut dia kata. Dia cakap takut doktor. Dia sampai dapat tekanan perasaan sampai dia tak boleh pergi labor room. Dia lalu hospital, dia lalu kawasan yang tempat-tempat orang bersalin ni, dia lalu dia terus jadi macam ni tau. Dia jadi macam duduk rasa takut, jadi tak keruan, jadi rasa macam tak pengsan, rasa macam lain macam lah. Sebab apa? Sebab dia terlalu trauma saat dia bersalin tu. Bila dia trauma saat bersalin, kita tak ready dengan ilmu, kita tak tahu nak buat apa, kita main belasah je waktu tu, dia akan jadi emosi kita tu akan terganggu lama tau. Terganggu mungkin sebulan, mungkin 2 bulan, mungkin setahun, mungkin bertahun-tahun. So Dr. Mu tak nak yang tu. So Dr. Mu nak ibu-ibu yang ada dalam ni faham, tenang je, so dia tidak mengkacau jiwa kita. Sebab kalau kita tak tahu apa nak buat, kita boleh jadi tekanan perasaan, kita boleh jadi meroyan. Jangan. Hopefully ibu-ibu semua dapatlah apa yang Dr. Mu nak sampaikan.